dah berkuliah sebenarnya. Pagi ni dapat satu sebaran. Di Indonesia dah banyak yang kita tengok kan, yang Ustazah bagi video-video yang berzikir di kubur tu kan, yang tunduk-tunduk tu, memang benda tu memang betul-betul berlaku di lokasi kejadian. Tempat kita pun ada ajakan-ajakan seperti itu. Sampai buka puasa pun diajak ke kubur. Apa gunanya buka puasa di kubur? Sebab itu kita berinteraksi dengan kubur ni, kita kena tengok cara interaksi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ada ke sahabat-sahabat berbuka puasa di kubur? Ada ke? Tak ada. Kita dengan kubur kena tengok sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab itulah nak mengelakkan apa yang disandarkan kepada agama tu. Hari ini diberikan satu lagi contoh, upacara-upacara di kubur lah yang banyak berlaku di Indonesia. Jadi Indonesia dengan kita ni tak jauh lah kan, Nusantara. Kenapa jadi macam tu? Kerana bab yang keberapa agak-agak tu jadi macam tu? Kerana agak-agak dalam bab keberapa? Bab 18. Bab 18. Dia kalau kita belajar satu persatu baru kita nampak kan. Kalau sekadar kita nak cuba bandingkan yang tu kata macam ni, tapi kita tak belajar hadis kan, kita tak akan nampak gitu. Bab yang ke-18. Jadi kalau tak tahu bab yang ke-18 ni kan, apa jenis bid'ah yang dilarang tu, berat-berat yang Nabi SAW sebutkan tu, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu hadis yang pertama bab 18. Siapa yang ada-adakan tentang sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak. Jadi ulama buat dua prinsip utama dalam agama Islam ni. Amalan, kita nak beramal, tapi amalan tu bersyarat, bukan sembarangan amalan diterima oleh Allah. Yang pertama kena ikhlas, yang kedua kena menepati ajaran Nabi SAW. Jadi ada lagi banyak hadis-hadis yang berkaitan yang tak masuk dalam ni. Antaranya ialah hadis berkenaan dengan Telaga Kautsar. Kan kita dulu selalu gile-gilekan dengan tafsir kan, dengan tadabbur. Surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar tu apa makna dia? Apa makna Al-Kautsar? Al-Kautsar tu kelebihan yang melimpah-limpah, kebaikan yang banyak melimpah. Satu, dari sudut kita panggil maknawinya, Kautsar ni Allah Subhanahu Wa Taala, inna a'tainakal kautsar, Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu Al-Kautsar, kebaikan yang banyak yang melimpah ruah dunia dan akhirat. Antara kebaikan yang yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW lebih daripada nabi-nabi lain, antaranya digeruni musuh sebulan perjalanan kan, kemudian diberikan harta ghanimah. Kalau dulu-dulu tidak boleh, harta ghanimah ni perlu dilupuskan, tak boleh ambil. Banyaklah kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya juga. Antaranya dari sudut ibadah, nanti kita akan jumpa hadis-hadis yang berkaitan. Salah satu lagi makna Al-Kautsar ialah Telaga Al-Kautsar, telaga ataupun kolam Al-Kautsar. Kita kata telaga di sebelah luar sebelum sampai di syurga, manakala kolam itu di dalam syurga. Sungai. Kita nak kata luar ni kolam ataupun telaga yang bersambung dengan sungai di dalam syurga, Sungai Al-Kautsar. Jadi di luar ni sebelum sampai dalam, sebab apa? Sebab perjalanan di akhirat ni panjang kan. Sebelum kita sampai, kalau boleh masuk syurga lah, sebelum sampai ke syurga tu perjalanan tu panjang. Jadi sampai di satu tempat, Nabi SAW tunggu umat dia, dan umatnya akan diberi minum. Minum seteguk dia mencukupi untuk selama-lamanya. Tapi ada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW tidak dibenarkan minum.
malah dihalau. Kenapa dihalau? Kerana disebut di situ ialah kerana mengubah ajaran Nabi Muhammad SAW. Puan-puan, kalau sudah berzikir di kubur, kan, terhingguk-hingguk di tepi-tepi kubur itu, kan, mengelilingi kubur seolah-olah macam bertawaf di kubur, itu jelas mengubah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita berta'awun, tolong-menolong ni kadang-kadang kita bukan tolong dia, kita tolong bagi duit untuk dia, kita bagi derma untuk dia, kan, tolong-menolong lah tu. Jadi kita kena kenal dululah kebaikan dan keburukan dalam agama menurut perspektif agama. Sebab Ustazah pernah kenal lah, bukanlah daripada dulu lagi duduk parti kan, orang kita ni banyak duit dan pemurah, kan. Tapi kadang-kadang tu tak detail sangat lah, tak ikut je, kan. Jadi kita kena tengok jugalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa tu, nak tolong-menolong tu, tengoklah sikit, kan. Dengan sumbangan kita yang banyak tu, kita akan apa yang boleh dibina, kan, apa yang ajaran yang macam mana yang boleh berkembang. Macam tu. Dulu tahun berapa ya, 2014-2015 ke, itu sebaran daripada negeri sebelah dimasukkan dalam WhatsApp. Hadis palsu tentang maulid tu, sesiapa yang memberikan bunyi dia, siapa-siapa yang memberi derma lah, infak 1 dirham untuk maulid, maknanya dia seolah-olah menghidupkan agama, maknanya gitulah lebih kurang. Itu hadis palsu tu lah yang disebarkan. Tapi tak minta 1 dirham lah, minta RM1 seorang lah. Minta RM1 seorang. Disebarkan di merata-rata platform. RM1. Itulah pentingnya. Kan susunan, bukan sekadar hadis itu penting, bab itu penting, tapi kesinambungan bab-bab itu penting. Supaya kita faham. Kalau nak fikirkan, tak tahulah macam mana sampai boleh akhir zaman ada orang yang nak meruntuhkan Kaabah, kan. Nak meruntuhkan Kaabah tu yang akhir sekali memang runtuh. Tapi yang sebelum itu, Yaudhu Jaisyun al-Ka'bata, kan, satu ketika nanti Nabi kata akan ada tentera yang besar yang akan menyerang Kaabah. Yaudhu Jaisyun al-Ka'bata. Tapi ketika tu dibenamkan mereka ke dalam tanah. Jadi tentera yang besar ni datang daripada mana? Kan? Dia banyak ajaran-ajaran yang sesatnya. Ada satu ajaran Ahmadi, kan, bukan Ahmadiyah, Ahmadi. Mereka percaya Imam Mahdi mereka dah ada sekarang. Yang dulu mati ada pula yang baru. Mereka berhasrat untuk menyerang Kaabah. Orang Melayu kita pun ada yang ikut. Ya. Sebab tu pada kita pentinglah basic-basickan rukun iman, rukun Islam tu penting. Tapi penting juga dipelajari dengan disiplin yang betul. Macam mana kita nak beriman kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Macam mana kita nak beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Ada yang percaya Nabi Muhammad dibuat daripada cahaya. Tidak ada bayang lah. Bila dibuat daripada cahaya, maka dia tak ada bayang lah. Itu bukan hadis yang sahih. Gitu. Bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Muka surat berapa? 129. 129. Mukadimah tu dah bagus, kan. Dia mengingatkan semula kita kepada bab-bab yang sebelumnya, iaitu bab ini menjelaskan bahawa kita harus sentiasa melaksanakan amalan soleh, iaitu semua amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Sesuatu amalan boleh disebut sebagai amalan soleh. Sesuatu amalan tu, sebelum nak sebut sebagai amalan soleh, kena ikut 2 syarat dulu.
Iaitu ikhlas kerana Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak dinamakan sebagai amalan soleh. Macam mana amalan soleh kalau tidak diterima oleh Allah? Tak dikira sebagai amalan soleh kalau buat nampak baik tapi tidak ikhlas kepada Allah. Allah tak terima. Allah tidak suka orang yang syirikkan kepada dia. Tidak dinamakan amalan soleh, ikhlas buat ni kan. Tapi tak ikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seolah-olah kita seolah-olah kalau orang buat macam tu, seolah-olah tidak berharga Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah. Macam mana kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah? Selalu kita ulangkan bahawa hubungan kita dengan Nabi Muhammad ni paling kurang dua. Yang pertamanya, selawat kepada dia. Tak payah minta hajat dengan dia. Bukan masanya untuk minta syafaat di kubur dia tu sekarang. Pergi ke di kubur Nabi SAW di Madinah tu, minta syafaat situ. Bukan masa dia. Bukan masanya minta syafaat. Hubungan kita ialah selawat. Selawat itu adalah doa. Kan? Pergi ke kubur, bagi salam. Salam tu adalah salah satu bentuk doa. Jadi hubungan kita secara umumnya satunya selawat kepada Nabi, dan selawat tu selawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tak perlu reka. Kalau reka, banyak yang salah. Yang sudah direka-reka tu banyak yang salah. Yang tidak menepati ajaran Nabi SAW. Banyak yang salah. Kenapa kita nak reka-reka sendiri kalau format tu dah ada lengkap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni kalau kita tengok, mereka ni utama kan, mereka generasi yang terbaik. Sifat mereka ni mereka tunggu format daripada Nabi SAW. Mereka tak reka. Mereka tanya kan, macam mana kami nak bersalawat kepada kamu wahai Rasulullah? Gitu. Kita tak macam tu. Kalau kita kata yang ini diajarkan oleh kita, ramai di antara kita cakap apa salahnya? Benda baik. Kan gitu. Tidak ikut. Sebab itu para sahabat tu dia terbaik. Kalau kita tengok kan hadis-hadis yang telah kita pelajari, walaupun baru senipis ini, tapi kita dapat kenal sifat para sahabat macam mana. Sifat sahabat tu macam mana? Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW tu tidak bercakap tentang agama berdasarkan kehendak dia. Untuk dunia kita boleh kreatif. Untuk dunia, kreatiflah sekreatif-kreatifnya selagi tidak melanggar syariat. Tudung perempuan ni, kita tengok tudung ada awning, ada tak ada awning. Penjual tudung bukan main fikir lagi. Ada yang buat spray pengeras tudung. Macam-macam jenis. Perkataan penjual tudung ni on point. Tapi sekarang ada juga yang macam puan kita, sahabat kita ni, dia tak on point. Dia suka yang melekat ke dahi. Kan? Tapi cantik je. Bagi setengah orang cantik. Kan? Bagi setengah orang mungkin tak sesuai. Atas sedap masing-masing lah. Ada orang nak tajam tu kan, yang keras tu. Kreatif lah kan. Asalkan kita menutup aurat. Boleh kreatif yang tu. Boleh yang kreatif yang tu. Salah satu lagi penjual ni, sebab kita perempuan kan cakap tentang pakaian. Nak raya kan. Ironless. Itulah yang disukai ramai. Kalau boleh cari kain yang tak payah basuh lagi nak. Itu di dalam syurga saja ada. Pakai buang. Tak boleh sebab bumi ni jadi tempat sampah sarap pula jadi. Yang sarap sampah dah ada pun tak tahu macam mana nak lupuskan. Begitulah puan-puan. Maksudnya untuk agama ni tak boleh berkreatif Tak payahlah kreatif dalam mereka-reka agama. Untuk dunia boleh selagi tidak menyalahi syariat. Untuk agama telah disediakan untuk kita. Macam tu. Jadi amalan soleh tu prinsip-prinsip yang kita pelajari, ada prinsip-prinsip yang perlu kita amalkan dan perlu sampaikan kepada rakan-rakan kita dan ahli keluarga kita lah untuk bertemu. Amalan soleh. Cabaran ni dia, sebab tu ihdinas siratal mustaqim ni sepanjang hayat. Mula-mula kita nak menghadapi satu situasi yang kita ni diganggu oleh nafsu dan syaitan. Tak nak ingat kepada Allah, tak nak ibadah. Kan kita pun ingatkan kepada hari akhirat. Sampai dah masuk dalam satu pagar, lepas dah satu pagar. Lepas tu
Masalah dia pula nak beribadah. Dia nak ingat kepada Allah. Cara pula tak betul. Ikut cara yang direka-reka. Nak lepas yang tu panjang pula cerita dia. Syarat tadi apa dia? Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Sebab kita ada sahabat baru ni, sambil-sambil kita ulang kaji. Tengok tu mukadimah muka surat 129. Satu amalan itu boleh disebutkan sebagai amalan soleh apabila ada dua syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah, dan yang kedua, menepati dengan sunnah Nabi SAW. Dua tu. Saya tak tahulah macam mana kan. Kalau kita pada pandangan Ustazah lah, maksudnya kita jelas lah tu kan. Dah nak buat apa dah. Kalau Allah tak terima, buat je lah yang apa yang ada diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tak ada tu tak payahlah. Sebab kalau buat pun tak diterima. Betul ke puan-puan macam tu? Kan? Oh, mukadimah lain sikit sebab buku lain. Tak apalah. Dengar je lah yang tak ada tu. Ini mukadimah untuk buku ni. Jadi apa tadi? Maknanya dengan pada kita simple sahajalah. Simple sahaja. Kalau nak buat banyak pun banyak atas dasar banyakkan di atas dasar itu sahajalah. Jadi kalau banyak tak cukup salah satu syarat, memang tak ke mana-mana. Kan syarat amalan soleh. Tajuk kita at-ta'awun. At-ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong. At-ta'awun ni tolong menolong. Ala ni di atas kebaikan. Kebaikan dan takwa. Apa makna takwa? Takwa. Takwa apa makna? Memelihara diri daripada kemurkaan Allah. Gitu. Ini takwa. Sebab apa kita pilih yang ni? Makna takwa biasanya orang terjemahkan sebagai takut kepada Allah. Kan, sebab apa? Sebab dia ada satu lagi perkataan, iaitu khasyah. Khasyah tu takut. Takwa ni lebih kepada memelihara diri daripada kemurkaan Allah. Dalam Al-Quran, bila disebutkan tentang takwa dan juga sebut tentang khasyah, yang takut kan, khasyah dengan dua perkataan yang berbeza. Satu at-taqwa, satu al-khasyah. Dalam Al-Quran kalau sebut ada dua-dua ni, dia mesti ada makna yang berbeza. Tak sama takwa dengan khasyah, tak sama. Tak sama. Macam hari tu dengan satu ceramah ada berkenaan dengan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afni. Kemudian yang hujung tu wa'fa'ni tu, kalau dalam hadis ada yang tak ada. Yang sahih tidak ada. Kalau dalam riwayat satu tu tak ada wa'fa'ni. Tapi kalau ambil pun wa'fa'ni wa'firli, yang mula-mula itu kan Rabbi firli. Akhir sekali wa'fa'ni. Ada orang tak baca yang ni, tak apalah, tak baca pun boleh. Kalau baca pun boleh lah kan. Wa'fa'ni Rabbi firli. Jadi apa beza dua ni? Ada orang kata sama. Kedua-dua ni, ini minta ampun, ini ampunkanlah saya, ampunkan saya. Yang ni maafkan saya. Maafkan saya. Kita tak boleh nak huraikan ayat Al-Quran dengan hadis ni mengikut bahasa kita. Tak sampai lah. Dia kena ikut dalam bahasa Arab lah. Apa beza Rabbi fili dengan Allah fili dengan wa'fa'ani, ampun dengan maaf. Apa beza? Kalau ikut bahasa kita memanglah sama. Ampun maaf dipinta apa ni? Raya tu kan? Lagu raya, ampun maaf dipinta.
Sama lah maknanya tolong kosong-kosong. Kan? Kosong-kosong. Tapi dalam Al-Quran makna dia berbeza. Dia wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kan yang kita dah belajar sebelum ni. Apa dia makna dia? Apa beza dia? Siapa ingat? Yang ni? Yang ini ampunkan dosa apabila ampunkan dosa kesalahan melanggar perintah dan larangan. Yang perintah tu, yang diperintahkan kita tak buat, yang dilarang tu kita buat. Jadi melanggar perintah dan larangan. Rabbi fili maksudnya ampunkan saya di atas kesalahan saya melanggar perintah. Melanggar perintah dan larangan. Yang ini maafkan saya di atas kekurangan saya dalam melaksanakan perintah. Yang ni sebab apa? Sebab kita langgar. Orang suruh buat, dia buat. Orang tak bagi buat, tu buat. Gitu. Wa'fu anni buat, tapi tak sempurna. Buat tapi tak sempurna. Ada orang cerita ni, cerita orang perempuan juga. Orang perempuan kadang-kadang mereka kerjaya tak sempat nak keluar rumah. Nak ambil bibi, tak nak orang asing dalam rumah. Ambillah bibi mingguan. Orang cuci rumah mingguan ke, bulanan ke kan. Lepas tu datang dalam masa 2 jam. Bayar dalam RM200 contoh tu. 3 jam ke dalam RM200. Lepas tu cuci tak puas hati. Sawang tak terbuang kan, banyak benda tak puas hati. Buat tapi tak sempurna. Contoh. Semayang banyak sunat, tapi dah ingat mana kepada Allah. Banyak barang dalam semayang. Satu, wa'fu anni, maafkan saya di atas kekurangan dalam melaksanakan perintah. Puasa tapi gitu. Semua benda buat, termasuk puasa. Gitu. Maafkan saya, itu maksud dia. Takwa ni kena ambil yang ni. Sebab apa? Sebab kita dah tapiskan ni. Kalau kita letak takut kepada Allah, nanti tertukar dengan al-khasyah. Pelihara diri daripada kemurkaan Allah. Tolong menolong al-bil, kebaikan ni maknanya kebaikan dalam agama, dan dia dalam menurut perspektif. Bahasa tinggi sikit. Perspektif Al-Quran dan hadis. Dia mesti kebaikan ni berkaitan dengan agama lah, atau sebab diperintah di sini. Kemudian yang keduanya, kebaikan ni kena tengok menurut perspektif Al-Quran dan hadis. QH ni Quran hadis ya. Dah biasa. Kerana apa? Kerana kalau tidak menurut Quran dan hadis, tak kisahlah dia dah ikhlas ke, baik juga. Kalau tak ikut sunnah pun baik juga. Apa makna menurut perspektif Al-Quran dan hadis? Kebaikan tu, kita nak ta'awun tu, satu, dia kena ikhlas. Yang kedua, ikut sunnah Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada Allah dan dia ada Rasulullah. Gitu. Apa makna ikhlas? Ikhlas apa dia? Ikhlas maknanya dia tak payah. Ikhlas kepada Allah ni maksudnya melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu kerana hendak mematuhi perintah Allah. Kita nak buat solat, kita nak buat puasa, kita nak buat menuntut ilmu, kita nak buat apa lagi? Kita nak buat apa lagi? Kita nak tolong orang, sedekah, kita nak buat apa? Ini semua adalah perintah Allah. Semua ni perintah Allah. Tapi perintah Allah nombor satu ialah hendaklah ikhlas. Jadi perintah Allah yang lain ni mesti didahulukan dengan dikepilkan bersama dengan perintah Allah yang nombor satu. Perintah Allah yang nombor satu ni ikhlas. Barulah diterima yang ni. Adalah syarat dia kebaikan dalam agama ni. Sebab apa kena ikhlas? Sebab dia adalah perintah Allah. Sebab dia adalah perintah Allah. Ikhlas ni duduk mana? Ikhlas ni kalau dalam syahadah duduk kat mana? Dalam niat. Niat. Kalau dalam syahadah duduk kat mana? Cuba buka kertas syahadah. 2 kalimah syahadah. Makna dan kertas tuntutan 2 kalimah syahadah. Tunjukkan dengan jari kat mana letak ikhlas. Payahnya kuih sampai kena tunjuk dengan jari. Dia nak suruh buka kan. Kan kita ada sahabat baru kan. Ada siapa yang belum dapat? Rasanya ada pun yang belum dapat. Belum? Pun dah dapat apa ke belum? Belum kan? Siapa rasa dah hilang lah? Siapa rasa dah hilang? Tukar 3 beg. Itu biasa lah kan? Siapa rasa dah hilang? Nak lagi? Ada lebih. Siapa nak angkat tangan? Sekejap saya nak bagi tahu. File ni dia berlipat sikit. Sorry ya. Dia berlipat sikit. Sebab banyak kali saya terlupa nak bagi. Nanti masukkan dalam.
Bagi kan? Bagi. Tak jual, bagi je. Jangan bimbang. Ni, macam ni. Banyak-banyak kita akan bagi banyak-banyak ni. Kalau ada lagi, kita akan bagi sedikit demi sedikit. Yang saya bagi tu semua dah bincang sebelum ni lah. Kat mana? Kat mana ikhlas? Dalam kertas ni kat mana letaknya ikhlas? Nak suruh tunjuk dekat jari dengan jari. Mana? Asyhadu an la lillah. Bersaksi. Syahadah yang pertama. Syahadah yang pertama ni tuntutan dia apa? Tauhid. Tauhid. Jadi tuntutan tauhid ni boleh tulis sini. Salah satunya ikhlas kepada Allah. Letak kat tepi sebelah tauhid tu kan. Sebelah tauhid tu. Kenapa Allah tak terima kalau tak ikhlas? Sebab ikhlas itulah mentauhidkan Allah. Sebab apa? Melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu kerana tidak mematuhi perintah Allah. Dalam kurungan ni kita letak inilah tauhid. Tauhid. Kalau dalam ilah tu kan, puan-puan, ilah ni kan macam mana Ustazah? Selalu masalah sikit kalau nak cuba gabungkan yang lama dengan yang baru, memang selalu blur sikit. Yang ni kan, kita ulang balik. Yang ni Ustazah buat kosong supaya letak baris sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asalnya nak suruh letak baris sendiri. Ini asalnya sukatan saudara baru. Nak kena sebut lafaz syahadah semula dengan betul, dengan makhraj yang betul, kemudian tahu makna dia. Kemudian saya buat besar ni, supaya di bawah ni asyhadu, saya bersaksi bahawa la tiada. Duduk satu-satu, satu persatu. Jadi dua kalimah syahadah, lafaz dan dua makna kalimah, lafaz dan makna dua kalimah syahadah. Titik-titik tu nak suruh isi sendiri. Siapa belum isi sekarang. Dua kalimah syahadah. Kalau kita ajar saudara baru, kena terangkan satu-satu ni. Kalimah tu apa? Syahadah tu apa? Dia dengar kalimah, dia tengok kita. Kalimah tu ayat ya? Ayat, dua ayat. Dua kalimah syahadah. Kalimah ni boleh makna dengan perkataan dan boleh juga dengan makna ayat. Kan kalimatan habibatan ila rahman. Dua kalimah yang disukai oleh Tuhan Ar-Rahman. Dia bukan perkataan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua ayat. Dua ayat. Lafaz dan makna dua ayat pengakuan. Kalau kita letak dua ayat pengakuan, bunyi macam orang Kristian je kan. Ada ayat pengakuan dia. Jadi lafaz dan makna dua ayat pengakuan, dua ayat ikrar. Dua kalimah syahadah. Jadi kalimah syahadah pertama ni, asyhadu an la ilaha illallah, dia ada tuntutan dia. Bila kita sebut, dia claim kepada kita sesuatu. Syahadah tu diklaim, kita kena buat sesuatu. Sebab itu walaupun di dalam bahasa Arab, orang-orang musyrik Mekah tak boleh sebut.
Tak nak sebut. Saja-saja nak sebut, dia tak nak sebut dulu lagi. Sebab apa? Sebab bila sebut, dia tahu tuntutan apa benda yang disebut tu. Sebab dia tak nak tinggalkan berhala. Kalau dia sebut sini, maknanya dia nak tinggalkan berhala. Berbeza dengan kita kan, kita sebut tak ada bahasa benda sebab ada faham apa benda ni. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang mesti disembah melainkan Allah sahaja. Ilah itu apa makna? Ilah maknanya Tuhan yang disembah, ditaati, ditakuti. Kan? Tawakal hanya kepada Dia, minta tolong hanya kepada Dia, minta perlindungan hanya kepadanya. Itu ilah, maksud ilah. Jadi kalau ilah ni detailnya detailnya ya. Bagi dulu. Tak ada lagi Ustazah bagi yang tu kan? Ilah ni detailnya di sini. Nanti asyhadu an la ilaha illallah tu dah ada. Yang lain kan? Tengok ni. Kadang-kadang tengok tiga tu lain. Okey. Ustazah nak panggil apa kepada puan? Orang panggil apa puan? Ustazah nak panggil apa kepada puan? Kak Aini ke Kak Aini? Kak Aini. Puan Aini. Itu saya tengok dulu. Ini aja. Ni dia ni. Ini rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama. Mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tak boleh mengucap saja. Mengucap ni kalau dalam bahasa kita, mengucap dengan mulut kan. Tapi dalam tahu tak tahu apa-apa. Tak boleh lah. Mengucap 2 kalimah syahadah ni rukun Islam. Dulu kita ingatkan mengucap 2 kalimah tu syahadah dia paling senang. Kan? Lepas tu nak semayang tu baru susah. Nak kena ambil semayang, nak kena tutup aurat, nak kena belajar kan. Rukun-rukun dia semua. Sebab apa? Sebab tidak didedahkan tentang rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah ni. Apa makna dia? Saya bersaksi, saya betul-betul percaya bahawa tidak ada Tuhan yang mesti disembah. Ilah Tuhan yang mesti disembah. Hanya kepadanya kita taat, hanya kepadanya kita takut, hanya kepadanya kita mohon perlindungan, pertolongan. Gitu, ilah. Melainkan Allah. Tuntutan syahadah yang pertama ni, dia rupanya bila kita belajar syahadah ni macam kita belajar semayang juga. Syarat sah semayang, kan, rukun semayang. Apa makna sembahyang dari sudut bahasa dan istilah. Syahadah pun begitu juga. Tuntutan syahadah yang pertama ialah tauhid. Letak sini di tepi ni, tuntutan syahadah pertama ialah tauhid. Tuntutan syahadah yang kedua ialah sunnah, mengikut as-sunnah. Hubungan kita dengan Allah. Lafaz yang pertama ni kita ikrar, hanya Allah kita sembah. Kita ada satu meja kan, kalau saudara kita ni kita selalu cakap macam ni, Tuhan ni banyak. Ada satu rumah 5 Tuhan. Tuhan kaya, Tuhan miskin, Tuhan kaya, Tuhan rezeki kan, Tuhan nak minta anak dan sebagainya. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan yang layak disembah tu buang semua atas meja ni, kosong. Melainkan Allah satu je. Buang dulu semua. Tiada Tuhan yang mesti disembah. Tiada Tuhan yang mesti disembah tu kena buang dulu. Buang semua sekali. Melainkan Allah. Tinggal satu je. Yang lain-lain tu apa dia? Jangan kita berhajat kepada dia, kita puja dia, kan? Kita seru nama dia. Tak boleh. Semua kena ke tepi tu. Tinggal Allah saja. Hanya namanya istighatsah. Istighatsahnya apa dia? Istighatsah ni seru nama bila dalam kesusahan. Bila dalam kesusahan, ya Muhammad, kan? Adrikni ya Rasulullah. Datanglah selamatkan saya wahai Rasulullah. Tak boleh, kena buang. Illallah. Sebab hubungan kita dengan Nabi Muhammad bukan itu.
minta tolong dalam kesusahan. Itu bukan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, itu hubungan kita dengan Allah. Jadi syahadah yang pertama ni, asyhadu an la ilaha buang illallah. Itu hubungan kita dengan Allah. Jadi perintah larangan ni sebenarnya datang daripada Nabi Muhammad ke datang daripada Allah? Daripada Allah. Nabi Muhammad hanya utusan Allah. Anda basyarun mithlukum. Maka bila buat amal ibadah, sebab itu Allah tak terima, dia kena ikhlas hanya kepada Allah. Sebab asalnya daripada Allah. Jadi tuntutan syahadah yang pertama tu ialah tauhid, satu perkataan saja. Apa makna kita syahadah ni? Sebut banyak kali dalam semayang, kan, jawab selepas azan, tapi tidak tahu, tidak ikhlas kepada Allah, tak tertunai. Sebab itu Allah tak terima amalan ibadah. Gitu. Tauhidkan Allah, anak dia, konten dia, subtopik dia ialah ikhlas. Ikhlas itu menunjukkan kita tauhidkan Allah dalam amalan kita. Lepas tu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Ini tuntutan syahadah yang kedua ni, dia claim sesuatu daripada kita. Apa dia? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, as-sunnah. At-tauhid, as-sunnah. At-tauhid, as-sunnah. Gitu. Jadi dalam amalan ibadah ni, kita kena ikhlas melakukan, kena ikut kerana hendak mematuhi perintah Allah. Kalau yang ikut sunnah ni, apa dia kita nak letak? Melakukan ataupun melaksanakan perintah dan larangan Allah mengikut cara yang diajarkan ataupun ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buat tu, buat mesti kerana Allah. Lepas tu buat kena ikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah baru dia jadi albir, kebaikan dalam agama. Gitu. Jadi kalau nak ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan, kena pastikan yang ni lah, perjuangan ni. Tapi nak pastikan ikhlas ni payah. Jadi hubungan individu, ini urusan individu dengan Allah. Ikhlas. Macam mana kita? Saya nak tolong awak, tapi dengan syarat awak kena ikhlas. Macam mana nak pasti kita pun agak-agak ni saya ikhlas aku, insya-Allah. Nak kata suatu patut ikhlas kan Allah tak terima pula. Macam mana kan? Sebab Allah yang lebih mengetahui daripada kita. Tapi kita cuba untuk ikhlas, kita cuba melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu kerana hendak mematuhi perintah Allah. Jadi dari sudut luarannya yang kita kena pastikan yang ni, benda yang dibuat tu hendaklah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang di dalam ni masing-masing mujahadah dalam diri masing-masing. Untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kalau dalam takwa ni pun macam tu juga. Takwa ni memelihara diri daripada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ni, apa tanda-tanda sesuatu tu dimurkai Allah? Kalau kita cari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mana kita nak tahu benda tu dimurkai Allah? Kalau ada ancaman neraka, kalau ada perkataan-perkataan yang Allah tidak suka, kan? Jadi kita kena pelihara diri bila jumpa ayat-ayat Al-Quran yang Allah murka, kemudian kalau orang buat macam tu mendapat azab sesaan, api neraka. Tu kena tu. Kalau ikutkan tolong menolong alal birri wat taqwa ni, tak apalah dia secara umum. Kalau kita nak ringkaskan, itu dalam kebaikan, takwa tu memelihara diri daripada keburukan.
Bertolong-menolong di atas perkara yang membawa ke syurga dan selamatkan daripada neraka. Boleh juga macam tu. Gitu. Daripada kemurkaan Allah. Mana kita tahu sesuatu itu dimurkai Allah? Bila disebut tentang azab neraka. Diancam dengan azab neraka bagi pelakunya. Pelakunya. Maka kita kena peliharalah diri daripada melakukan benda tu. Gitu. Ni, kalau disebut tentang Allah tidak suka, kita pelihara diri daripada kemurkaan Allah. Apa lagi yang ni? Larangan. Larangan dalam Al-Quran dan hadis. 1, 2, 3. Macam mana kita nak memelihara diri daripada kemurkaan Allah? Jadi ada benda-benda larangan dalam Al-Quran hadis ni kita kena at-ta'awun, tolong menolong. Kalau lebih-lebih lagi kalau sesuatu benda yang disebut dalam Al-Quran dan hadis diancam dengan neraka. Sesuatu benda yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis, sesuatu benda yang Allah sebut Allah tak suka kan orang-orang yang macam tu, sifat-sifat yang macam tu. Kalau dia berlaku dalam skala yang besar, maka kita perlu at-ta'awun, tolong menolong dalam memelihara diri daripada kemurkaan Allah. Dan tolong menolong ni dia masuk juga dalam kategori ayat yang kedua tu, ayat dalil daripada Al-Quran yang kedua. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi. Ni. Wa tawasaw bil haqqi. At-ta'awun dan dua-dua sekali. Wa tawasaw bis sabri. Bis sabri. Dua-dua ni. At-ta'awun ni kalau nak cari dalam suratul Asri, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tu. Kalau nak faham at-ta'awun tolong-menolong macam mana? Tengok dalam suratul Asr. Sebab apa? Tolong menolong ni satu, kita tolong menolong dalam kebenaran kan. Kebenaran tu bahagi kepada dua kan. Buat yang diperintahkan, tinggal apa yang dilarang. Kemudian kadang-kadang dalam tolong menolong kadang-kadang kita tak mampu nak buat, kita mungkin boleh beri sokongan moral, orang panggil kan. Sokongan moral tu masuk dalam kategori watawasaw bis sabri. Azab neraka kepada kalau macam mana kita nak tahu sesuatu ini dimurkai oleh Allah kan? Yang ni nombor 2. Nombor 2 ni Allah tak suka. Dalam Al-Quran disebut dengan Allah tak suka. Jadi bila kita baca ayat Al-Quran, kita kena memelihara diri daripada kemurkaan Allah dengan cara memerhatikan apa yang Allah tak suka tu. Kan? Mari kita tengok ayat Al-Quran. Contoh untuk nombor 2 tu. Kita belajar hadis, kita belajar benda ni. Maknanya sebenarnya kita belajar berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran juga. Gitu. Tengok, cuba kita ambil surah Ali Imran ayat 32. Surah Ali Imran ayat 32. Muka surat 54.
Cuba bacakan surah ayat 32. Baca. Itu satu bentuk Allah tidak suka apa? Kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling. Fa in tawallaw, dah kata kan, Allah kata, agama kita kata taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah macam mana? Tauhidkan Allah, jangan syirikkan Allah. Taat kepada Rasul macam mana? Ikut sunnah Rasulullah SAW, jangan buat jalan-jalan lain. Gitulah. Fa in tawallaw, kalau kamu berpaling dari perintah tauhid dan perintah ikut sunnah Rasulullah SAW, maka Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Apa makna al-kafir? Apa makna kafir? Kita faham maksudnya kafir ni maknanya gitulah. Apa makna kafir? Orang-orang kafir ni? Kafir. Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Memanglah kan tak suka, tapi dalam ayat ni disebut macam tu. Innallaha fa innallaha la yuhibbul kafirin. Apa makna kufur? Kufur. Jadi kita ni memang bukan orang kafir, tapi jangan kita ada sikap kufur itu. Kan ada satu bentuk kufur nikmat kan? Kufur nikmat ni apa dia kufur nikmat? Kufur nikmat ni bukan orang kafir. Kan? Al-kufr. Kat mana lagi nak tulis? Al-kufr. Al-kufr. Kufr ni kekufuran. Kekufuran lah bila diterjemah Melayu. Kalau al-kafir, orang yang kufur. Kufur dalam Al-Quran ni disebut kepada orang yang tahu kebenaran dan melihat kebenaran tu dengan terang, seterang matahari, tetapi dia sengaja tutup. Dia tutup, dia tak nak tengok, dia tak nak terima. Syaitan kan bapa kepada kafirun lah. Kafir. Dia bukan tak nampak kebenaran. Dia memang boleh berdasar dengan Allah kan. Tapi dia nampak tu memang benar betul kan. Seterang matahari. Lebih terang daripada matahari. Matahari bawah ni kan. Tapi dia tutup. Dia tak nak tengok. Maknanya sama lah. Misalkan kalau sebut orang kafir, orang yang kufur tu sama. Orang yang kafir tu dia istilah kafir ni dipanggil isim fa'il. Isim fa'il, orang yang buat, orang yang. Bila ada alif kat atas ni, orang yang pelaku, fa'il, pelaku. Pelaku kekufuran tu dipanggil kafir. Dia kalau kita sebut atas wazan al-fi'lu. Al-fi'lu ni perbuatan. Al-fa'il ni orang yang melakukan perbuatan itu. Pelaku. Gitulah wazan dia macam tu. Yang Ustazah kata kufur nikmat. Kufur nikmat tu maksudnya kufur menafikan nikmat dengan cara tidak bersyukur. Kufur nikmat. Kita duk kata tak macam satu kufur nikmat ni biasanya dia tak bersyukur. Kufur nikmat ni lawan dia syukur. Kita dah dapat, kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada anak, kita ada suami.
Allah payahlah Allah ni nak bagi. Kita minta pun tak mau bagi. Ada orang pun nikmat betul lah kalau cakap gitu kan. Tidak makan kenyang sambil-sambil cakap tu kenyang perut. Bukan macam orang Syria pelarian tu. Kan. Allah tak kabul doa kita lama dah kita minta. Astaghfirullahaladzim. Apa yang kamu dapat selama itu? Ada maknanya dia tutup nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada dia tu, yang berjuntayan sampai ke bawah, meleret sampai ke lantai tu, ditutup semua. Dia nak buat sikit dia nak tu. Macam tu. Orang kafir kita juga, dia deny. Deny, dia tutup. Al-kufr fil Quran yatlaqu ala man arafa al-haqqa wa ra'ahu wadihan wuduh asy-syamsi walakinnahu satarahu, yakni angkarahu wa jahadahu. Kufur di dalam Al-Quran disebut kepada orang yang tahu kebenaran dan melihatnya terang seterang matahari, tetapi dia tutup, iaitu dia ingkar dan menafikannya. Menentangnya. Menentangnya. Kufur dalam Al-Quran merujuk kepada ataupun disebut kepada orang yang tahu kebenaran, ataupun maksudnya sudah sampailah. Apa beza tahu dengan tak tahu? Dah sampai kepada dia kan? Sudah sampai kepadanya kebenaran. Macam orang-orang musyrik Mekah dipanggil kafirun. Sebab apa? Sebab bila Nabi dah ingatkan dia kan, kemudian dia deny, dia tolak, dia ingkar. Gitu. Kebenaran yang ni boleh padam. Padam kita ni boleh padam ke? Dah boleh ya? Tazah apa? Ke yang baru ni? Macam licin, macam tak macam biasa? Ambil je. Kufur dalam Al-Quran merujuk kepada ataupun disebut kepada orang yang tahu kebenaran, iaitu sudah sampai kepadanya kebenaran, dan melihatnya, ataupun nampak kebenaran itu dengan, ini terjemah direct daripada sini, word by word, dengan terang seterang matahari. Seterang matahari untuk kita lah. Tetapi dia tutup kebenaran itu. Mengingkari dan menolak. Tu kufur. Kufur dalam Al-Quran merujuk kepada ataupun disebut kepada orang yang tahu kebenaran, iaitu sudah sampai kepada kebenaran dan melihatnya ataupun nampak kebenaran itu dengan terang seterang matahari, tetapi dia tutup kebenaran itu, mengingkari dan menolaknya. Kalau ini terjemahannya, kalau ini makna kufur, berbaloi dah Allah membuka kepada orang yang menolak kebenaran. Berbaloi tak? Berbaloi lah. Sebab apa? Siapa dah nampak dah seterang matahari, tapi tak nak juga. Gitulah. Poin kita kat mana? Kat takwa. Jadi Allah tidak suka, maknanya Allah murka. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kamu berpaling daripada perintah apa? Ati Allah wa Rasul,
Kalau kamu berpaling tu maknanya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Kafir ni maknanya dalam erti kata yang tu lah. Jadi secara umum. Kufur nikmat tu bukan istilah orang-orang kafir, mana kafir dari sudut agama kan. Tapi maknanya dia tutup kan, begitulah makna dia. Yang ni pun macam tu juga. Jadi kena hati-hatilah, innallaha la yuhibbul kafirin. Jangan maknanya kita ingat kita terlepas lah. Kan maknanya kita orang Islam bukan orang kafir. Tapi kena ingat dari sudut makna kafir tu maknanya tahu teman-teman, tapi kita tutup, kita tolak. Walaupun benda tu seterang matahari. Itu untuk kita di sini. Kita belajar macam mana nak berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Untuk ayat 32 surah Ali Imran, jangan kita rasa selamat lah. Gitu. Maknanya kufur di situ. Betul lah perempuan, kita diperintahkan supaya ittaqullah. Ittaqullah. At-taqwa. Nabi Muhammad SAW kata, dia orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, di kalangan umat dia, orang yang paling bertakwa. Ada sekarang ni, ada yang macam dia confuse dengan nama lah. Macam kenapa dia kan ahli sunnah wal jamaah. Macam tu lah. Maksudnya katalah dia bukan berzikir kan, menari di kubur-kubur, tapi dia kata ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita ni kena kenal kebenaran berdasarkan ilmu dan iman, bukan atas dasar label masing-masing, atas dakwaan kan. Ada orang mengadu, orang ustazah, saya kahwin dengan orang Melayu, bukan orang Islam yang sebenar. Ustazah, saya kahwin dengan orang Melayu, bukan orang Islam yang sebenar. Puan-puan boleh bayangkan apa? Kan, boleh bayangkan lah. Saya orang Islam. Dia kata dia orang Islam. Dia tu tak semayang, kan. Dia merokok, dia kaki balun isteri dia, contohnya kan. Saya orang Islam. Jadi kalau kita kenal Islam berdasarkan orang tu, bayangkan Islam yang kita kenal macam mana. Teruk sangat lah. Gitulah. Begitu juga dengan dakwaan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena kenal dulu Islam. Word Islam tu merujuk kepada apa? Nak kenal tu kena fi dawil kitab was sunnah, berdasarkan seluruhan Al-Quran dan As-Sunnah. Nak kenal Islam tu apa dia? Islam syahadah kan, rukun-rukun Islam tu apa dia, rukun-rukun iman apa dia, gitu. Kalau kita kenal atas dasar label, boleh bayangkanlah yang kita kenal tu salah, raba-raba dalam kegelapan. Ingat apa? Pokok tin. Apa benda yang kita pegang ni? Berdasarkan ilmu. Begitulah juga dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kena kenal sunnah tu apa dia, al-jamaah tu apa. Sunnah tu lah yang ikut Nabi SAW. Kena kenal lah apa yang Nabi buat. Nak kenal sunnah, kena kenal hadis yang sahih. Kalau duduk belajar tu hadis palsu, hari ni hadis palsu, esok hadis palsu. Nak kenal sunnah macam mana? Gitulah. Amalan yang kita buat tu kan datang daripada mana? Gitu. Contoh masih teringat-ingatkan apa selawat apa? Selawat apa saya sebut hari tu? Yang muncul tahun 2016 tu. Busyra. Tak tahu nak cakap macam mana, tak tahulah. Nak cakap macam mana. Tak Busyra tu. Muncul tahun 2016. Daripada mimpi seseorang, tak sebut nama, nak sebut nama pun tak apa boleh. Anak kepada seseorang itu. Terus diamalkan dengan seluas-luasnya. Bawa dalam majlis. Tinggal selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah perempuan tak tahu nak cakap macam mana. Boleh bayangkan. Tu maksudnya jangan kita, kalau kita tidak ada macam kita lah, macam kita orang awam kan, kita sakit kan, semakin banyak usia semakin banyaklah penyakit.
Kan, hok 3 serangkai lah, hok 4 serangkai, 5 serangkai, macam-macam jenis serangkai. Ada sampai 10 serangkai. Kan, contohnya. Jadi mulalah kita mencari ubat-ubatan. Jumpa dalam internet yang iklan tu semua, kita grab belaka. Maklumlah, boleh shopping di hujung jari kan. Ada, semua kita makan belaka. Boleh bayar tak jadi macam ni. Ada dah yang orang yang kita kenali tahun lepas 2023 meninggal dunia. Yalah, kalau ikutkan bedah siasatnya, disebabkan itulah. Disebabkan itu. Makan ubat tak ikut disiplin. Ikut jumpa. Macam orang ambil hadis palsu lah. Orang makan ubat ikut dang ni. Nak makan ubat tradisional boleh kan, nak pergi mengaji secara informal boleh, tapi dia mesti ada disiplin dia juga kan. Kalau nak ikut yang yang secara tradisional, tak nak makan ubat hospital banyak sangat tu, kena ikut DND tu contohnya, sebab dia asal daripada pengkaji secara saintifik juga. DND World tahu Dr. Nordin Darus kan, itu yang boleh lah. Apa makanan yang elok tu boleh kan. Yang kalau dia buat ubat pun kan, herba pun berdasarkan kajian saintifik, sukatan macam mana, tu boleh lah. Tapi kalau jual dengan kalau beli dengan tak tahu kan, sukatan ikut dah gitu. Takut terlebih dos. Campuran betul ke tidak. Gitu. Sebab apa? Sebab dalam agama ni kita dua kan, ada syariatullah dengan sunnatullah. Kita tidak boleh menolak sains sebab dia adalah sunnatullah. Kan kita belajar dalam kelas Isnin tu kan, memang sangat seronok kan. Belajar tu daripada siapa orang buat ubat ni kan, buat cipta-cipta, belajar daripada haiwan. Haiwan tu dia ambil daun betik buat ubat dia, anak-anak dia kan, kera kan. Jadi daripada pemerhatian tu kita belajar daripada macam mana nak menggunakan herba. Basic dia lagi dalam ayat Al-Quran, Hafiz dua anak Nabi Adam belajar mengebumikan jenazah daripada burung gagak. Allah Maha Bijaksana. Jadi kita tak boleh, walaupun binatang tu dia tak pandai, tak berakal macam kita, tak boleh mereka, tapi kita sebenarnya belajar daripada dia. Allah suruh kita belajar daripada dia. Jadi gitulah maknanya. Jauh sangat ni sampai kepada ubat DND World ni. Kenapa? Nak kenal tu mesti berdasarkan ilmu. Ahlussunnah wal Jamaah. Sedap orang lah kalau gitu. Dia kata Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Dia kata saya ni Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita kata kena tauhidkan Allah, kena ikut sunnah Nabi SAW, dia kata Wahabi. Padan lah gitu. Padan lah gitu. Yang kita larang, jangan minta di kubur-kubur. Ini ajaran Wahabi. Padan lah gitu. Kan akhir zaman ni jadinya ajaran Nabi SAW semua dah jadi Wahabi. Syubhat kan. Tengok molek sikit. Tak nak belajar kan, tak nak belajar daripada dengan disiplin yang betul. Gitulah. Sebab itu Dajjal nanti dia akan ramai pengikut. Kan? Dajjal nanti diikuti oleh 70,000 kan. Orang-orang berjubah atau Yalisah daripada Isfahan, Iran. Lepas tu siapa ramai yang ikut ni? Orang-orang perempuan. Benda yang viral ni kan. Ngaji tak mau, mana letih. Payah belajar. Tak nampak nak tengok ni. Arab-Arab ni payah. Senang tengok apa? Tengok TikTok senang. Kan? Menuntut ilmu ni adalah satu jihad kan. Satu jihad. Memang benda susah. Nak kena faham, nak kena ni, tapi dapat pahala. Berbaloi kan. Berbaloi. Kita bincang kat mana tadi? Taqwa. Kalau melulu dalam bab taqwa. Jadi inilah innallaha la yuhibbul fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nak tengok nombor 2 ni, Allah tak suka. Mari kita tengok lagi. Apa lagi ayat yang sebut tentang Allah tak suka orang yang macam mana? Ayat 57 surah yang sama. Tengok ke bawah sikit, ayat 57. Surah Ali Imran lagi. Ayat 57 surah Ali Imran. Muka surat 57, ayat 57, muka surat 57.
Ayat 57, muka surat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, beriman dan mengerjakan amalan soleh. Bila kita bila disebut amalan soleh, terus kita ingat syarat 2 amalan soleh, betul kan? Terus ingat situ. Bila kerjakan amalan soleh, maka Allah akan berikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Cukup syarat Allah bagilah, puan-puan. Lebih lagi daripada apa yang kita dapat di dunia ini. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kita dalam bulan Rejab kan, dalam bulan Rejab pun disebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum, kan? 12 bulan telah ditentukan Allah sejak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. 4 daripadanya adalah bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang mulia. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan jangan kamu menzalimi diri kamu di dalam bulan-bulan itu, bulan-bulan haram itu. Menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan itu. Tafsir ayat dengan ayat. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Sebab apa? Zalim diri sendiri. Bulan tu bulan mulia. Kalau kamu buat benda elok dalam bulan baik, banyaklah Allah bagi pahala, tapi kamu tak buat. Kamulah menzalimi diri kamu sendiri. Puan-puan, macam masjid kan, masjid rumah Allah. Masjid rumah Allah. Datang dihapuskan dosa, diberikan satu pahala setiap langkah. Solat berjemaah 27 pahala dapat, walaupun kita solat berdua di rumah, kan, solat berjemaah. Tapi kalau kita tak buat benda tu, maknanya kita zalim terhadap diri kita sendirilah. Benda tu ada. Dalam rumah kita, dalam peti ais kita ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Kita duk makan kek icing tu, menzalimi diri sendiri. Tahu dah doktor kata dah nyakit awak ni. Kan? Kita menzalimi diri kita sendiri. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka kepada orang yang zalim, yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa lagi ayat yang menyebut tentang Allah tidak suka? Allah tidak suka. Ayat mana lagi kita nak tengok? Macam mana? Ayat apa? Ayat 61. Ayat 61. Boleh juga, itu laknat Allah kan, laknat Allah. Allah tidak suka. Mendapat laknat Allah, mendapat neraka. Ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ini mubahalah ni. Mubahalah. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ini dalam bentuk mubahalah, tapi maknanya ini maksudnya yang dia buat, yang dia buat. Kalau kita nak letak masuk dalam tu, mungkin tak berapa masuk. Tapi memanglah Allah tidak suka kepada orang-orang yang berdusta. Memanglah.
Cuba kita tengok lagi ayat 23 surah An-Nahl. Ayat 23 surah An-Nahl, surah Lebah. Muka surat 269. 269. Tengok ayat 22 dulu. 22, 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Puan-puan baca seorang ayat 22 dan 23. Barulah tak ngantuk sikit. Macam suram sikit, lampu tak buka banyak. 22 dan 23. Sebelah sana pula, yang jauh di sana. Siapa-siapa yang jauh di sana? Okey, terjemahan kita import daripada sini, sebelah sini. Apa yang baru sekali? Terjemahan ayat 22 dan 23. Okey, jazakumallahu khairan. Terima kasih kepada puan berdua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilahukum ilahun wahid, falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Ilahukum ilahun wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, sedang mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahawa sesungguhnya Allah tahu apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Atas ada mustakbirun, bawah ada mustakbirin. Mereka adalah golongan mustakbirun, orang-orang yang menyombongkan diri. Ayat 23 bawah tu, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi tadi tak suka kepada orang yang kafirin, kufur. Kufur kita kena tahu apa. Sombong pun kita kena tahu juga. Apa makna al-kibru? Apa makna sombong? Apa makna sombong? Siapa boleh bagi tahu Ustaz, apa makna sombong? Apa makna sombong? Ya? Bangga diri. Lagi? Apa kaitan? Kalau kita tengok ayat 22 tu, macam mana dia bangga diri? Tapi kaitannya dia tidak beriman kepada akhirat. Dia tak nak beriman kepada akhirat. Dia bangga diri macam mana? Nampak macam sombongnya, dia tu sombong lah. Macam tu kan. Tapi sombong dalam makna istilah agama lah.
Sombong lagi. Al-kibru. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Kan? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Apa makna sombong? Tadi kufur tadi kan? Ini bahagian kufur tadi ni. Dia kalau kita nak memelihara diri daripada kemurkaan Allah, nak takwa, kita kena tahu benda tu jenis mana yang Allah tak suka tu kan. Yang Allah murka tu. Jadi barulah kita dapat mengelakkan diri kita daripadanya. Sampai mana ni kufur tadi? Sini. Ini untuk innallaha la yuhibbul kafirin. Ni sombong pula, sombong. Apa makna sombong? Satu, bangga diri. Lagi? Bangga diri. Takabur. Takabur tu dia apa? Dia wazan lain saja. Lebih kurang sama. Takabur, membesarkan diri. Apa lagi? Ada lagi cadangan lain? Ya? Ujub. Ujub dia lain. Al-kibru. At-takabbur. Kalau dalam Arabnya gini. Dia sombong. Kalau ujub ni dia lain. Al-ujubu. Apa ni? Ujub ni. Ujub ni makna dia kagum. Kagum dengan diri sendiri. Sendiri. Kadang-kadang ni orang tak nampak sebenarnya. Kalau orang tak nampak tapi sombong tu nak orang nampak, orang lain nampak. Saya nak. Ujub kagum dengan diri sendiri ni. Kalau menentang kebenaran saja. Itulah orang yang sombong. Kita tengok berdasarkan hadis yang terbaik. Yang terbaik ialah berdasarkan hadis. Hadis daripada Sahih Muslim. Daripada hadis lah yang terbaik makna al-kibru, makna sombong. Hadis daripada Sahih Muslim. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis Sahih Muslim. Gitu. Ini yang kita punya kan, yang kita punya. Yang ni yang kita punya. Kita ambil takrif sombong daripada hadis. Hadis Sahih Muslim. Al-kibru batarul haqqi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ada saya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu ialah menolak kebenaran.
dan menghina ataupun memperkecilkan orang. Itu sombong. Jadi dia kena ambil semua ni. Kan? Sebab Nabi yang kata, al-kibru, sombong itu ialah menolak kebenaran dan menghina ataupun mengkecilkan orang. Itulah sombong. Contoh kan, kita kata tak boleh kena tauhidkan Allah. Dia tolak kebenaran. Lepas tu kau kecilkan orang. Kamu Wahabi. Habis itu. Kan, contoh. Sebab terlalu pelik sekarang ni kan. Macam nak juga ke kubur tu, kemudian kita kata tak boleh. Ini bukan ajaran Rasulullah, dia sebut. Kamu ambil memperkecilkan orang. Menghina. Jadi seolah-olah jadi susah sekarang ni nak bagi tahu sebab contoh-contoh yang macam tadi lah. Jadi sombong. Jadi kalau kita perhatikan ayat tadi kan, bila diperingatkan tentang adanya hari akhirat, kena tauhidkan Allah, nanti akan ada balasan, buat biar betul di dunia ni. Tapi yang disebutkan dalam ayat 22 tadi, hati mereka mengingkari, mungkiratun, tidak beriman kepada perkara-perkara baik. Wahum mustakbirun, mereka adalah orang-orang yang sombong. Dengan makna tadi ni dengan makna yang tadi ni, mereka menolak kebenaran dan menghina siapa ni? Rasulullah. Kan Nabi SAW dituduh sebagai apa dalam Al-Quran? Majnun, orang gila, tukang sihir. Kan dia hina, menolak kebenaran, kemudian menghina manusia. Menghina ni apa ni, orang nas tu umum lah. Orang yang bawa kebenaran, orang yang miskin kan, orang yang susah, semua itu tidak boleh dihina. Orang yang tidak tahu kena diajarkan kepada mereka. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi sombong ni, dia setiap istilah dalam agama ni kena tengok dalam perspektif Al-Quran dan hadis, baru dia tepat. Kita nak baca Quran pun kita tahu yang mana kita boleh kena elakkan. Kita nak selamatkan diri macam mana. Apa makna takwa tadi? Takwa memelihara diri daripada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah tak suka. Allah murka kepada orang-orang yang sombong. Macam mana orang yang sombong ya? Macam mana? Tengoklah apa yang Nabi cakap. Nabi cakap apa? Al-kibru, apa tadi? Maknanya menolak kebenaran, mengingkari kebenaran, dan menghina, memperlecehkan, memperkecilkan manusia. Kalau kita tegur orang kan, kalau kita orang tu buat benda yang menzalimi diri sendiri, contoh buat ibadah di kubur-kubur kan, zikir sebagainya tu, dia menyalahi agama kan. Kalau kita tegur, itu bukan makna kita menghina manusia. Itu dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Kena tengok konteks dia. Satu lagi kita nak cari. Banyak dapat tu kan? Berapa dah dapat? Dua. Apa dia pun? Al-kibru. Dia tak boleh lah bagi depan lah al-kibru. Bataru. Oh, kesian sungguh. Batarul haqqi. Waghamtun nasi.
Baris nak cepat ni letak ikut, dan patutlah tak boleh baca. Sebaik tanya, Ustazah letak baris tak kena pada tempat dia, pada hurufnya. Wa ghamtun nasi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu ialah mengingkari kebenaran. Sombonglah. Dan memperkecilkan, memperlekehkan, menghina manusia, menghina orang lain. Sekarang ni dia main twist kan, banyak twist. Kalau kita sebut tak boleh kita berzikir di kubur kan, kan, minta hajat di kubur, minta kepada Allah, itu yang Nabi ajar. Apa yang balasannya? Dia biasanya yang disebut, kamu ni sombong tak nak ikut ulama. Kamu sombong tak nak ikut ulama. Jadi dah bercampur aduk. Kena ada standard kan, piawaian kita nak ukur kebenaran ni. Kalau tak ada piawaian, rosak piawaian, habislah rosak umat Islam. Gitu. Itu perintah dalam Al-Quran. Apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Besar makna ayat tu. Untuk menyelamatkan agama ni dan menyelamat umat Islam seluruhnya. Kita kan, kita orang perempuan ni kalau fikir makan minum, pakai kita kenderaan saja, memanglah kita tak nampaklah benda-benda yang penting-penting tu. Gitu. Kena macam ni juga. Satu lagi. Satu al-kafirun, al-mustakbirun. Allah tak suka. Tadi Allah tidak suka kepada orang yang, apa makna kafir? Panjang makna dia tu kan. Dan nampak kebenaran tu seterang matahari, tapi tetap menolak. Itu kafir. Sombong. Sombong dia berkaitan dengan kebenaran belaka kan. Dengan kebenaran belaka. Sebab itulah kebenaran ni. Ya. Okey, yang ketiga, cuba tengok satu lagi lah. Dia berbaloi nak buka pula lepas ni. Tak tahu bila pula ni. Paling kurang kita dapat 3. Zalim. 3 dah ya? Dah 3. Apa makna zalim? Kita bagi ke tak tadi? Tak kan? Secara ringkas gitu je. Innahu la yuhibbuz zalimin. Tadi kan? Ustazah dah sebutkan tadi secara ringkas. Iaitu zalim ni maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara ringkas. Syirik adalah zalim yang terbesar, kan, paling besar. Ya. Sama lah, kalau zalim kepada orang lain, maknanya zalim kepada sendiri-sendiri, kan. Perintah Allah kepada kita tak boleh menzalimi orang lain. Jadi kalau kita menzalimi orang lain, dua-dua zalim. Kita zalimi orang dan kita zalimi diri kita sendiri. Gitu. Apa-apa yang kita langgar perintah Allah, kita abaikan suruhan Allah, maknanya kita menzalimi diri sendiri. Sebab kita sudah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat kita apa? Tempat kita. Kita kedudukan kita sebagai hamba Allah. Maka
Yang menepatinya kita patuh perintah Allah tu lah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita ni hamba Allah, Allah tu Tuhan kita, tapi kita tak patuh perintah Allah, maknanya telah menzalimi diri sendiri. Gitulah kita boleh ambil macam tu. Sebab zalim yang disebutkan dalam Al-Quran tu mutaradifat, dia tu syirik, tidak menepati hukum-hukum syariat, melampau, tu zalim. Jadi zalim kita boleh ambil dari sudut tu bahasa tu. Zalim maksudnya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lepas tu kita pun tengok tempat kita sebagai hamba kan, yang sepatutnya ikut syariat lah. Gitu. Cukuplah 3. Allah tidak suka kepada orang kafir, tidak suka kepada orang yang zalim, tidak suka kepada orang yang mustakbirun. Al-kafirun, al-zalimun, al-mustakbirun. Jadi itulah, kalau kita nak takwa kepada Allah, berhati-hati supaya kita tidak menjadi orang yang menolak kebenaran setelah kebenaran itu datang kepada kita seterang matahari. Kita jangan pelihara diri kita daripada menjadi orang-orang yang zalim, letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau guna hadis palsu menggantikan hadis yang sahih, memang menzalimi diri sendiri. Satu lagi, mustakbirun. Apa makna al-kibru? Sombong, mengingkari kebenaran dan menghina manusia. Wallahu a'lam. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang tu datang daripada diri kita sendiri. Nampaknya hari ini kita masih bincang tajuk, tapi tak apalah. Tak apalah, sebab kita bincang tentang takwa tu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.